Ini adalah CDI Cozy siap mapping. Jadi kawan-kawan yang order akan dapat full set lah macam ni. Dapat CD untuk install aplikasi, dapat stiker sementara stok masih ada, facility bagi, dapat CDI, PNP jenis motor kawan-kawan, dapat USB untuk mapping, dapat USB untuk mapping, dapat butang mod untuk tukar-tukar mod. Waktu berhenti motor boleh tekan tukar-tukar mod, waktu motor berjalan pun nak tukar-tukar pun tak ada masalah, tekan je. Jadi ni order daripada WhatsApp oleh Tuan Amron 5981, nombor akhir telefon owner sebagai rujukan. Dia order CDI siap mapping PNP Aveta V13R V2. Facility bagi CDI full set, nanti sampai PNP saja. Okay? Jadi jom kita tengok mapping owner. Kita masukkan USB sampai dia bunyi. Okay, dia dah bunyi, masuk aplikasi, connect kan, reading data. Mod 1 mod highway untuk main jauh lebih 2 kilo, untuk elak daripada enjin panas lah, boleh pakai mod 1. Mod nombor 2 timing kuda bunyi seketul-seketul, bunyi dia pom 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 pom, macam exhaust buluh dah, sebab kata Piramli. Boleh guna waktu berhenti motor saja. Okay? Jadi untuk aktifkan bunyi timing kuda bunyi seketul-seketul ni, kawan-kawan kena setting screw timing, tinggikan anggaran 2000 rpm baru jadi. Jadi mod nombor 3 letup api low. Cara dia kawan-kawan rem pop sampai ada keluar api. Rem rem sampai macam tu, sampai keluar api. Pastikan kawan-kawan pakai exhaust racing cutting standard ataupun exhaust open yang sesuai supaya api jelas keluar. Kalau pakai salah, api tak berapa jelas lah keluar. Kalau pakai exhaust standard pun api tak berapa jelas keluar. Jadi kena pakai exhaust yang betul lah untuk api jelas keluar. Jadi mod nombor 4 sebu helikopter. Okay, ni bawa dia masuk gear 1, masuk gear 2, masuk gear 3, gear bawa untuk slow lah, untuk kita cutting layan sebu helikopter. Okay? Macam setting minyak lebih, kita layan lah. Mod nombor 5 backfire, guna waktu berhenti motor saja. Kita rem, lepas throttle dia letup, guna waktu berhenti motor saja. Jadi pastikan exhaust pakai exhaust racing cutting standard yang sesuai lah, atau exhaust open. Okay? Untuk api jelas keluar. Kalau pakai exhaust standard, dia tak berapa jelas lah keluar. Kena pakai exhaust yang betul. Mod nombor 6 timing kuda boleh bawa jalan. Yang ni boleh bawa jalan. Untuk elak daripada motor mati, kawan-kawan kena main kelas lah. Kelas kaki ataupun kelas tangan. Tarik kelas tangan, main rem sikit, dia dah jalan, dah laju sikit, lepas kelas tu, dia tak mati lah. Sama dengan kelas kaki, tekan kelas, lepas slow, dia dah jalan, dia dah laju, dia tak mati lah. Dia waktu slow dia mati. Jadi kalau kita kena main kelas, kena biasakan lah tu mod timing kuda boleh bawa jalan. Jadi macam buat 15, ada kelas tangan, kita kena main lah kelas tu. Tak kisah kelas kaki ataupun kelas tangan. Mod nombor 7 letup api power. Kita rem dia, keluar api. Pastikan kawan-kawan pakai exhaust racing cutting standard atau exhaust open yang sesuai untuk api jelas keluar. Kalau tak betul pemilihan exhaust, api tak jelas juga keluar. Kalau pakai exhaust standard, api tak jelas juga keluar. Jadi kena pakai exhaust yang betul. Mod 7 mod letup api power, api besarnya. Jadi mod nombor 8 mod race main dekat dan mod daily. Dia sesuai untuk bawah 2 kilo. Kalau kawan-kawan nak test kepaduan mesin kawan-kawan boleh tekan je mod nombor 8. Kawan-kawan akan dapat power yang sebenar ikut spek kawan-kawan. Kalau pakai blok standard ke, blok 53, dia akan hasilkan power yang sebenar ikut spek kawan-kawan. Kalau pakai blok 50 ke, 90 ke, saiz blok, dia akan hasilkan ikut kekuatan motor kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu berapa pick up top speed paling padu, kawan-kawan tekan je mod nombor 8. Sesuai untuk main sprint test juga. Dan sesuai untuk daily lah, bawa harian pergi kerja ke, bawa jalan-jalan ke, pergi pasar ke, tak ada masalah. Boleh bawa main ladang ke, sesuai. Mod nombor 8. Jadi kita nak keluar, off kan, tekan pangkah, tekan yes. Jadi data dah tersimpan dengan baik dalam chip CDI. Jika kawan-kawan berminat untuk order CDI siap mapping, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor facility di bawah. Terima kasih support.